Ini Puak Pemangkang bising kononnya kerajaan kita telah menandatangani satu perjanjian iblis, satu perjanjian syaitan katanya. So aku tekankan sedikit, ini bukan satu pilihan tapi ini ialah satu realiti. Pada peringkat awal, Amerika Syarikat telah mengenakan tarif sebanyak 25% kepada Malaysia. Ini akan memberikan impak yang sangat tinggi. Tak kisahlah apa bentuk barangan yang kita ekspor daripada negara kita ke Amerika Syarikat, barangan tersebut dikenakan cukai lebih tinggi dan harga barangan jadi lebih mahal. So dekat sini untuk pengetahuan rakyat Malaysia, nilai ekspor kita ke Amerika Syarikat pada tahun lepas saja keseluruhan tahun bernilai 198 bilion. So dekat sini bila kita tak berhati-hati bernegosiasi dengan pihak Amerika Syarikat, dia akan memberi impak yang sangat besar kepada syarikat-syarikat yang kebergantungan untuk ekspor ke Amerika Syarikat tu. So dia akan menjadikan benda tu habis semua, syarikat ni boleh lingkup. Tapi jangan salah faham. Bila kita bernegosiasi dengan Amerika Syarikat ni bukan bermaksudnya kita tunduk. Kita negotiate. Kita berdiplomasi. Sebab ini melibatkan semua kementerian daripada Kementerian Kewangan sehinggalah Kementerian Pertanian. Dan ada garis-garis merah yang mereka tak boleh melanggar. Soal Bumiputera, soal perolehan kerajaan. Dan banyak lagi yang telah ditetapkan di dalam perjanjian ini. Bahasa mudah faham dia, kita tak jual negara bang. Tak jual negara. Dan hasil rundingan Malaysia dan juga Amerika Syarikat, kita berjayakan turunkan tarif daripada 25% sehingga 19%, terendah di dalam negara ASEAN. So ini melibatkan juga pengecualian 1,711 barangan yang bernilai hampir 22 bilion. So, apa impak dia kalau kata kita tak tanda tangani perjanjian ini dengan Amerika Syarikat? Kita boleh dikenakan tarif sehingga 100% oleh pihak Amerika Syarikat. So, masa tu confirm banyak syarikat gulung tikar, rakyat kita pun hilang pekerjaan, hilang masa depan. Sebab apa? Kita punya kebergantungan untuk ekspor ni, nak tahu tak bahawa Amerika Syarikat ni antara gerakan dagangan kita yang terbesar juga. Dan dalam perjanjian ni juga, kita tidak duduk di bawah telunjuk Amerika Syarikat. Kalau katalah Amerika Syarikat menyekat mana-mana negara untuk ekspor barangan ke negara Amerika Syarikat, Malaysia tak wajib pun untuk kita ikut cara Amerika Syarikat. Tak ada pun. Sebab apa? Kita merupakan negara yang berdaulat. Dan impak daripada penurunan daripada 25% hingga 19% sekarang ni, 10 bilion pelaburan daripada Amerika Syarikat masuk pada tahun pertama, setengah tahun pertama pada tahun ini. So dekat sini, ini satu bentuk yang Amerika Syarikat mengiktiraf bahawa Malaysia merupakan rakan dagangan yang diiktiraf. Kita bukan kuli ekonomi mereka. Dan rundingan ini dibuat, kita buat untuk menjaga perut rakyat Malaysia. Bila kita ada cabaran ekonomi yang besar, disekat ekonomi kita, dihalang ekspor kita ataupun dikenakan tarif yang tinggi, ini akan memberikan kesan yang sangat besar kepada rakyat Malaysia. Korang bacalah fakta yang sebenar, jangan mudah tertipu. Assalamualaikum.